Berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ini saya kata tadi, semua hukum-hukum ni dikeluarkan daripada dalil-dalil. Ini yang biasa berlaku ni. Kedudukan makmum dan imam. Makmum seorang, makmum lelaki sekalipun kanak-kanak. Baca bahasa Melayu ni kena betul tempat berhenti dia kan. Makmum lelaki sekalipun kanak-kanak sunat berdiri di kanan imam sekiranya seorang dan tidak ada orang lain. Baik. Berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ini saya kata tadi, semua hukum-hukum ni dikeluarkan daripada dalil-dalil. Jadi ibadah ni mesti ada dalil, tak boleh guna otak. Kita mesti hormat kita guna otak tak ni. Sesungguhnya Ibnu Abbas berkata, aku telah bermalam di rumah emak saudaraku Maimunah. Maka pada sebahagian malam itu Nabi SAW bangun solat. Maimunah ni siapa? Okey. Lalu aku bangun solat bersama baginda dengan berdiri di sebelah kirinya. Lalu baginda memegang kepala aku dan menjadikan aku berdiri di sebelah kanan. Nabi solat ni, ini dia tentang perempuan yang kita buat solat hajat ramai-ramai. Allahu Akbar. Kan solat sunat. Hajat tidak disunatkan berjemaah tu. Kalau buat jemaah bid'ah. Tak bid'ah. Sebab Nabi solat ni solat apa? Solat malam, solat sunat. Ibnu Abbas ikut jadi makmum. Kalau taklah pergi kanan kiri kan. Jadi solat sunat tu tak dituntut berjemaah. Tapi kalau buat berjemaah tidak salah. Ini jadi dalilnya. Jadi Ibnu Abbas datang sini belah kiri ni kan. Nabi pun pegang kepala dia tu, bawa ke sini. Bukanlah Nabi pusing macam tu. Tak, saya nak fahamkan hadis tu, nanti ada salah faham ni. Tapi sini ni ambil kepala dia ni, pergikan ke kanan. Itu jadi dalil kalau seorang dia pergi ke kanan. Sekiranya makmum telah berada di sebelah kiri atau belakangnya, maka sunat dia berganjak ke kanan dengan menjaga daripada pergerakannya banyak. Kalau makmum tidak berbuat demikian, maka sunat imam mengalihkannya. Kalau tadi dia datang tu, ni imam dia belah kiri. Allahu Akbar. Belah kiri pula. Dah belajar itu kanan. Pergilah kanan. Sunat dia beralih. Kalau tak, imam buat macam Nabi buat tadi Imam yang betul kan.